Sebab Mu'ah lah kami follow rapat kamu orang semua. Kalau follow sebab Mu'ah, lebih baik set kita pergi tempat FB Mu'ah sahaja. Sekiranya Mu'ah tiada di kalangan kami sekarang, jangan tengok liwet ini. Betul tak Bi? Contoh, buka telefon tengok, tak ada Mu'ah ni. Okey, keluar. Liwet ini tidak memberi hukum kepada kamu seperti mana Allah turunkan hukum kepada manusia. Wajib solat 5 waktu sehari semalam. Suka stay, tak suka Masuk ke tempat yang suka. Kita ada beratus video hak Mu'ah. Jadi untuk memudahkan supaya rakan sahabat mencari dia, mari Malaysia ajar cara cari. Malaysia kena bertegah kepada follower yang suka kepada satu. Sebab apa? Cuba apis bayar. Malaysia ada 10 orang anak. Orang mari puji kepada Malaysia. Kalau bukan sebab anakmu ni, aku tak baik dengan anakmu semua. Orang mari kalau bukan sebab anakmu ni, aku tak mari rumahmu. Esok lusa tolak, kalau bukan sebab anakmu ni, aku tak mari rumahmu. Gana perasaan anak-anak orang lain. Gana perasaan apik sebagai ayah dia. Macam Malaysia, kita akan sedih sebab setiap anak kita ada kelebihan masing-masing. Kalau set kita rasa sebab seorang boleh tidak mengharapkan, tapi set kita buka gini, kita boleh hajar orang yang tak pandai, kita boleh hajar supaya pandai. Ada cerita Mu'ah, pergi duduk tengok cerita ni lah. Cerita Piramli orang tengok 7-8 kali. Cerita Mu'ah pun tengok lah juga. Dah moga minat dia. Kira Mu'ah tu kan, Malaysia rakyat. Kita main-main video, dia pun dikenali dalam tu. Orang kenal dia sebab apa? Sebab acuh orang awak kita jumpa tepi jalan, kita tak akan layan dia. Tapi disebabkan dia tu dirakit oleh kami-kami, dia pun disukai ramah. Cuba saya kita bayar ke, orang lain pun ada anak cuma mereka tak rakit je. Anak mereka serupa je dengan Mu'ah. Sama lucu, sama istimewa, sama garang. Dia ada kala dia marah. Mungkin abang ataupun kakak yang berkata sedemikian. Kalau tidak sebab Mu'ah, tak tengok. Mu'ah hak lahir ke Mu'ah. Mu'ah tu beruntung lahirkan anak. Orang suka anak dia. Hak tak beruntung ke apa? Saya kita ada anak Tino tak ambil Mu'ah. Jadi natu. Tak rumah. 24 jam. Tapi pandai. Kadang-kadang Malaysia terfikir tak? Betul. Kalau orang kata setan ni pandai memanipulasikan keadaan. Memang betul. Setan dia memanipulasikan daripada kita hidup atas muka bumi, kita pergi ke alam akhirat, kita akan terjerumus kepada neraka. Dia orang yang perangai nakal, dia akan memanipulasikan liwet, dia akan membuat onar dari liwet supaya liwet tu hancur, supaya orang semua jadi tak sedap. Memang ada. Hak tu setan dia kalangan mengusik manusia. Hak ni manusia merupakan setan yang mengganggu jiwa raga manusia. Gapo hak Malaysia jahat ni tu, kalau boleh ambil iktibar ambil.